Kalau Nabi ulang, maksudnya benda tu besar. Nabi ulang soalan ni 3 kali. Apa soalan dia, tuan-tuan? Nabi kata, maukah kalian aku bagi tahu orang yang paling aku sayang dan paling dekat kedudukannya dengan aku di mahsyar, di hari kiamat kelak? Tuan-tuan, maksudnya benda ni susah dan penting. Ya, wahai pesuruh Allah, kami nak tahu. Nabi kata, ahsanukum khuluqa, yang paling baik perangainya. Tuan-tuan, nak cari perangai baik, nak cari perangai baik zaman ni, tuan-tuan, nak cari paling baik di kalangan kamu akhlaknya, dialah yang paling aku sayang dan paling dekat kedudukannya di sisi aku pada kiamat. Dia duduk dekat dengan aku boleh nampak dia, dia boleh nampak aku. Tuan-tuan, di padang mahsyar esok, bila Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, apabila binatang-binatang dibangkitkan dan dihimpunkan oleh Allah di padang mahsyar, luas mana mahsyar itu? Binatang saja, belum manusia lagi. Tuan-tuan, nak nampak muka Nabi di mahsyar.